Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni Kak Pan nak tunjuk pattern lain lagi, perfume yang bersaiz 30ml sebab perfume ni sangat-sangat limited if anda borong serendah 10 botol. Sebab perfume yang bersaiz 30ml ni tidak ada dekat mana-mana, hanya di NKH Perfume Maker sahaja. So kalau awak nak grab dengan kuantiti 10 botol, sangat-sangat cantik. If untuk percubaan lah, percubaan awak nak 10 botol, sangat-sangatlah comel. Sebab botol ni tebal sebenarnya tau. Tebal dan sedap sangat untuk awak pergi. Awak nak masuk dalam beg pun boleh. Nak bawa dekat mana-mana tu senang lah. So, perfume ni mesti awak tertanya-tanya, dia punya harga berapa kalau borong. Di NKH Perfume Maker, borong serendah 10 botol, awak akan dapat dengan harga serendah RM17 sahaja sebotol. Dan untuk pilihan warna pula, kita ada 6 warna yang berbeza. Dekat tangan Kak Pah ni kita ada warna pink, warna biru, warna hitam, oranye, putih dan juga merah. So kalau anda nak grab ke 6 color pun boleh. Punya soft color dan bersinar. Ada jenis glossy. Okey, untuk perfume ni jenis screw. So kalau awak nak beli botol kosong pun boleh. Awak nak isi sendiri pun boleh sebab kita di NKH Perfume Maker, kita ada dari bahan mentah sehinggalah awak boleh buat perfume sendirilah. So untuk perfume ni, kita ada pilihan wangian sebanyak 800 jenis wangian. Macam awak boleh tengok ni, di NKH Perfume Maker ni kalau awak grab 10 botol dengan 10 wangian yang berbeza pun boleh. Untuk wangian tidak terhad kepada satu jenis wangian sahaja. Makna katanya kalau awak ambil 10 botol, awak nak 10 wangian yang berbeza pun boleh. Untuk kepekatan parti pula, di NKH Perfume Maker ni kami menggunakan bancuhan parti tersendiri. So, bancuhan yang kami gunakan tu mampu mengekalkan ketahanan 8 jam ke 12 jam. Itu depend kepada wangian yang anda ambil lah. Maksudnya kalau wangian tu kuat, mungkin ketahanan tu boleh sampai 12 jam. Sebab kadang-kadang customer mari pun, dia akioyak, kita punya feedback ni deh, tak nipu. Kita punya feedback, kalau dekat pakaian tu, kadang-kadang kalau customer, dia basuh pun, bau tu still lagi ada dekat baju. So dari segi ketahanan tu dia depends atas wangian yang awak ambil juga. So kalau awak berminat untuk borong perfume di NKH Perfume Maker, awak boleh direct mari dekat showroom kita di Jalan Pasir Hope. Dan kalau awak jauh,